korang, hari ini kita nak borak pasal topik apa? Hari ini kita nak borak pasal satu topik yang saya rasa semua orang pernah hadapi, semua orang pernah alami, iaitu topik toxic positivity. Bunyi macam gempak kan? Tapi sebenarnya maksud dia mudah je. Ia adalah satu keadaan di mana kita paksa diri kita ataupun orang lain, orang terdekat kita untuk sentiasa nampak gembira, nampak kuat, sampaikan kita tidak diberi ruang langsung untuk meluahkan perasaan sedih, marah, kecewa yang Tuhan telah beri kepada kita. Bukannya tak boleh positif, tapi dah sampai tahap kita menafikan perasaan sebenar kita, itu dah toksik tau, dan tak elok untuk diri kita. Kita macam, sebenarnya aku ni tak bersyukur ke? Boleh rasa sedih macam ni, padahal ada orang luar yang lagi susah daripada kita. Tak elok macam tu. Tak percaya? Jom saya tunjukkan situasi pertama. Korang rasakan kawan-kawan dia akan membantu dia ke? Ataupun buatkan dia lagi serabut? Jom kita lihat. Aduh. Crash pula. Kau kenapa ni? Dah tadi aku tengok kau stress. Aku nak buat simulasi. Dah 5 kali aku try. Salahnya berdiri crash. Menyesal betul aku ambil bukan. Relax lah Mi, kau kenalah positif. Laptop kau dah elok dah bagus. Orang lain nak masuk you tak dapat. Kau kena bersyukur lah. Betul sekali Nis tu. Kau kena fikir, janganlah fikir negatif. Nanti kalau kau fikir negatif, semua benda terjadi. Kami datang nak beri semangat kat kau ni. Kau jangan buat muka macam tu. Bukan aku tak bersyukur. 5 kali aku cuba. 5-5 tak jadi. Kau duduk kat tempat aku, kau rasa kau tak stres ke? Alah, penat tu kejap je. Benda ni yang jadi ni mesti ada hikmahnya. Dah lah tu, jom kita happy-happy. Ni buat apa tu? Korang, aku rasa minggu ni berat dah bagi untuk aku. Dengan masalah family lagi, assignment lagi. Nak pecah kepala aku ni. Awak ni janganlah ya sangat sedih tu. Gembira tu kan pilihan. Kalau awak pilih sedih jadinya. Buat tu buat benda lain. Tak payah fikir masalah tu semua. Betul tu Aini. Awak kan budak pandai. Setiap sem dapat dekan. Takkanlah benda macam ni pun awak nak stres. Tengok macam kita orang. Stres juga. Tapi kita orang biar je masalah tu. Tapi Dah. Tak ada tapi. Apa kata kita keluar untuk makan? Kita vibe tak? Hilangkan semua stres. Jom. jom. Korang perasan tak situasi tadi tu? Kawan-kawan dia sebenarnya bukan benda jahat. Mereka nak bantu. Tapi cara mereka tanpa sedar mengutuk emosi kawan yang tengah serabut. Bila kita cakap, sabarlah, bersyukurlah, jangan sedih. Kesannya mereka akan rasa perasaan mereka itu tak valid, tak penting. Kesannya pendam sampai meletup. Jadi apa yang patut kita buat sebenarnya? Senang je. Validasi. Kita akui je yang mereka tengah serabut. Jom tengok rupa support yang sebenar. Stres betul lah. Apa hal lah crash benda ni? Kau tak apa Mi? Aku tengah try simulasi. 5-5 kali aku cuba, 5-5 kali lah tak jadi. Menyesal betul lah aku ambil course ni. Ya Mi, kau faham ke perasaan kau? Memang sakit hati gila bila benda kita dah pun learn buat tak jadi. Kalau aku kat tempat kau rasa nak baling dengan laptop ni. Betul tu. Memang penat kau buat benda ni. Kau nak kita orang tolong kau tak? Tak. Ataupun kau nak ajak kami jalan-jalan ke? Terima kasih tu korang. Aku rasa aku kena stop jap sejam 2 sebab kepala aku pun dah jam. Kau pergilah rehat dulu Mi. Nanti kau dah okey, kau
Kau tengok balik sama-sama. Kita orang adil kat sini. Ini, buat apa tu? Korang, aku rasa minggu ni berat dah untuk aku. Assignment lagi, FYP lagi, family lagi. Ni aku kenapa kau penat sangat lah hari ni. Yelah, maklumlah minggu ni kita banyak kerja tu, banyak cabaran untuk kita. Betul tu ni. Awak kalau ada masalah nak cerita bapak kita orang, awak sedih ke, tak sedih ke, apa ke, masalah FYP ke, cerita je lah kita orang, okey? Kita orang ada je untuk awak. Awak nak tahu apa-apa tak? Untuk awak release stress. Thank you dah korang. Aku rasa aku cuma perlukan orang je untuk dengar apa yang aku rasa sekarang ni. Jom, apa kata aku berani ke kopi saya kot ni. Nak? Jom. Nak weh? Kesimpulannya, janganlah kita menjadi hamba kepada positivity. Menjadi manusia bermaksud, kita mempunyai perasaan marah, sedih, kecewa dan takut. Ini semua adalah satu perasaan yang normal. Dengar dulu, jangan terus nilai, validasi perasaan mereka. It's okay not to be okay. Jadilah manusia yang sebenar, bukan hanya bersikap positif.